Kerajaan Negeri Terengganu menegaskan pemberian bekalan air percuma sebanyak 20 meter padu kepada golongan B40 tetap diteruskan meskipun bayaran royalti disekat. Menteri Besar Datuk Seri Dr. Mat Samsuri Mokhtar berkata, kerajaan negeri juga meneruskan pembekalan air percuma kepada masjid di seluruh negeri. Kita masih lagi mengikut perancangan apa yang dilaksanakan kepada B40 berkenaan, termasuklah yang kita teruskan juga walaupun berlaku sekatan kepada royalti itu yang masih kita berikan kepada masjid-masjid yang didaftarkanlah dan juga golongan B40. Jadi yang ini tetap diteruskan kerana kita rasa ini adalah tanggungjawab sosial daripada kerajaan negeri yang perlu dilaksanakan juga. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas merasmikan program sambutan Jubili Perak 25 tahun Syarikat Air Terengganu Sdn Berhad 1 di Pusat Kawasan Taman Taman Islam Pulau Wan Man, Kuala Terengganu. Menurutnya, program bekalan air percuma telah dilaksanakan sejak beberapa tahun yang lalu dan sampai ke hari ini tiada pengurangan dari segi penerima bantuan tersebut.